Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah anda, di Saudi terdapat black and white volcano bersebelahan each other. Ni dia, black volcano, dan ini adalah white volcano. Subhanallah. Di Saudi, bukan semua gunung itu sama. Ada yang hitam seperti malam, ni dia. Dan ada yang putih seperti siang. Subhanallah. Perjalanan 500 km membawa Zurin ke sini. Ini dia, Harat Kaiba. Ada awan dekat black volcano tu. Dia nampak macam kepulan asap. Subhanallah. Macam black volcano ni aktif pula. Zurin dan sahabat-sahabat sampai di Harat Kaiba pada pukul 6 pagi dengan suhu mencecah 0 darjah Celsius. Sejuk sampai ke tulang dan Zurin berada di tengah-tengah lautan lava. Harat Kaiba terletak kira-kira 170 km daripada Madinah dan lebih kurang 400 km dari Mekah. Ia merupakan salah satu kawasan lava terbesar di Arab Saudi. Harat Kaiba meliputi kawasan lebih 14,000 km persegi, dipenuhi dengan aliran lava hitam yang terbentuk ribuan tahun dahulu. Apa yang menarik di Harat Kaiba? Di sini terletaknya white volcano dan black volcano. Dua gunung berapi yang berbeza warna hasil daripada komposisi mineral yang berbeza. Landscape ini sangat unik, seolah-olah berada di dunia yang lain. Perjalanan ini Zurin lalui bersama 3 sahabat yang lain. Banyak tempat kami telah jelajah di Saudi dan setiap perjalanan membuka satu lagi sisi keindahan yang berbeza. Seawal subuh, kami berhenti solat dan meneruskan perjalanan merentasi lautan lava yang sunyi dalam kesejukan yang terasa sampai ke tulang. Dan di sinilah Zurin sedar Saudi bukan sekadar gurun, tetapi penuh dengan tempat menarik dan unik yang menanti untuk diterokai. Dan perjalanan ini baru bermula. Zurin dah sampai dekat kaki white volcano. Tinggal lagi beberapa meter sahaja untuk panjat ke atas. Tapi malangnya, Zurin sangat-sangat sejuk. Zurin tak mampu nak drag kaki Zurin ke atas sebab dia terlalu sejuk. Zurin kalah dengan sejuk. Jadi, sahabat-sahabat Zurin saja yang pergi. Cukuplah sampai Zurin di sini saja. Sahabat Zurin 2 orang dekat atas tu. Zurin memang tak berjaya lah nak pergi ke atas tu sebab dia sangat-sangat windy dan sejuk. Jadi kami bertemu dengan 2 camper daripada Switzerland. Masya Allah. Mereka sampai pukul 4 pagi tadi. Jadi bila Zurin tengok dia punya ni, kita sempatlah berbual lah. Mereka camper daripada Switzerland dan mereka juga explore Saudi jugalah. Subhanallah. See? Very nice couple. Dalam 40-an, 50-an kot. Very nice couple. Very friendly. Subhanallah. Tengok sahabat-sahabat dah sampai atas. Zurin rasa tercabar. Zurin nak pergi juga. Ya Allah. Sejuk. Tak tahan. Tapi Zurin nak pergi juga. Tengoklah pemandangan Zurin ni. Subhanallah, sangat-sangat cantik. Ya Allah, lapang. Lapang, bumi Tuhan lapang. Luas sangat-sangat, ya Allah. Finally Zurin dah sampai ke atas ni. Berjaya juga. Tapi dia punya sejuk dia tak boleh tahan. Baik kita turun. Tapi sempatlah Zurin bertangkap gambar. Cantik, cantik, cantik. Subhanallah.
Ni dia close up kawah ni. Dan kawasan ni subhanallah besar 300 kilometer memanjang, 80 kilometer lebar. Jadi ya, ni dia. Alhamdulillah. Mari kita turun ke bawah. Nak turun pun kena ada step. Dia kena sebab kita terlalu mendongak. Jadi kita orang kena turun menyengit dari sisi. I use my left leg. Allah, cantiknya pemandangan ni. Subhanallah, sangat cantik. Tak terkata macam itu set yang ya Allah cantik. Dan dia ada banyak gunung berapi di sini, banyak Subhanallah. Jadi dah nak sampai ke kereta. Alhamdulillah. Baiklah, sampai di sini sahaja vlog Zurin untuk White Volcano. Nantikan vlog seterusnya Zurin mendaki satu lagi White Volcano yang berada di kawasan yang sama. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan itu datang daripada diri Zurin sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi kita orang pilih untuk daki yang ni. Let's see sejauh mana Zurin boleh bertahan, sebab sebenarnya Zurin memang tak nak naik, tapi sebabkan kami explorer, jadi kami kena pergi bersama-sama. Zurin rasa Zurin tidak berdaya untuk meneruskan perjalanan Zurin naik atas. Jadi Zurin akan berehat kat sini je sambil melihat pemandangan Zurin yang cantik ni. Tak sanggup dah naik atas, penatnya rasa. Allahu Akbar.